Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Mira Afifah, orang panggil saya Effie. So, saya sekarang tengah study degree Economics dekat UIE, second year. So, saya ada buat service tutor daripada saya habis SPM dulu. SPM saya 2022, untuk ekonomi saya dapat A+. So, untuk tuition tu, service tuition tu, sejam saya charge RM30. Nota saya bagi, consultation anytime. So, saya nak share knowledge yang saya nak share ni, saya dapat semua daripada cikgu saya. Cikgu yang ada saya time ekonomi dulu, Cikgu Mazlina. Cikgu Siti Mazlina dekat SMKA Kuala Selangor. So, saya harap video dapat membantu korang, junior saya dan student saya untuk lebih faham ekonomi. So, kalau ada apa-apa korang nak tanya atau apa-apa saya tersalah ajar, please let me know dekat komen, okay? So, jom kita buat ni trial Perak 2025. Okay, so soalan pertama KKP. So, dalam KKP ni, korang kena ingat few things. Okay, ada 3 benda penting. Yang pertama, titik di luar kelok. Nama dia ketidakupayaan. Apa maksud ketidakupayaan? Maksudnya ekonomi tak mampu. Tak berupaya tu maksudnya tak mampu. So, ekonomi tak mampu nak produce sampai J ni. Kenapa? Sebab tak cukup sumber ekonomi lah. Okay, so kenapa tak cukup sumber ekonomi? Apa cara nak bagi boleh produce dekat J ni? Okay, so dia boleh jadi satu keadaan, boleh jadi kalau boleh produce kat J. Asalnya tak boleh kan sebab ketidakupayaan, tapi boleh jadi curve ni shift outward. Okay, curve ni jadi mengembang macam ni, dia jadi membesar macam ni, and then dapat capai pengeluaran dekat J. Cara dia bila increase in technology. So, bila meningkatkan teknologi, okay, satu-satunya cara untuk selesaikan masalah ketidakupayaan ni ialah menggunakan teknologi yang tinggi. So, kalau guna teknologi yang tinggi, okay, boleh dapat penawaran dekat J. So, yang pertama korang ingat titik ketidakupayaan dekat luar kelok. Okay, next kita tengok pula titik dalam kelok, nama dia ketidakcekapan. Apa maksud ketidakcekapan? Dia ada je sumber ekonomi, tapi sumber ekonomi tu tak cekap. So, kenapa tak cekap? Boleh jadi staff malas. Boleh jadi mesin rosak. Okay. So, titik kat dalam nama dia ketidakcekapan. Maksudnya tak cekap tu yang disebabkan staff malas dan mesin rosak, production sikit. Okay, patutnya boleh produce more. Tapi kenapa produce kat sini je? Sebab berlaku ketidakcekapan. Ada staff yang malas, ada mesin yang rosak. So, titik kat luar kelok ketidakupayaan, titik kat dalam kelok ketidakcekapan. Okay, lagi satu yang korang kena ingat ialah titik di sepanjang kelok. Okay, sepanjang kelok ni KLHG. So, nama dia titik di sepanjang kelok. Okay, apa jadi kat titik di sepanjang kelok ni? Titik di sepanjang kelok ni menunjukkan guna tenaga penuh. Maksudnya ramai rakyat yang bekerja. Okay, pengangguran kurang daripada 4% lah kalau ikutkan syllabus form 5. Guna tenaga penuh, dan dia ada masalah pilihan, dan dia ada masalah kos lepas. Okay, so ada 3 benda penting yang korang kena ingat dalam KKP. Yang pertama, titik J, titik kat luar ketidakupayaan. Titik kat dalam kelok, titik F, ketidakcekapan. Dan titik di sepanjang kelok, KLHG, ialah titik di sepanjang kelok yang menunjukkan guna tenaga penuh, masalah pilihan dan kos lepas. So, jom kita tengok soalan. Okay, dia kata dekat J berlaku pembaziran sumber. Betul ke pembaziran sumber? Pembaziran sumber tu maksudnya ketidakcekapan. So, ketidakcekapan bukan dekat J. Dia sepatutnya dekat sini. Ni ketidakcekapan. Ketidakcekapan. So, ketidakcekapan bukan dekat J tapi dekat F. Okay, so A salah. B, ketidakcekapan pengeluaran bukan berlaku dekat G. G ni kan titik di sepanjang kelok. Di sepanjang kelok, dia akan menunjukkan guna tenaga penuh, masalah pilihan dan masalah kos lepas. Okay, so G salah lah. G titik di sepanjang kelok. Okay, C pula. Bila K pergi ke I, pilihan kombinasi pengeluaran. Okay, ada perkataan pilihan kan. So, kena dekat titik di sepanjang kelok lah. So, tengok K pergi I. So,
So K pergi I, K dengan I dekat titik D sepanjang kelok kan. So C ni betul lah. Okay. And then D pula, F pergi H, wujud kos lepas dari F ke H. Okay, salah. Sebab kos lepas, okay, kos lepas dia hanya dekat titik D sepanjang kelok. So titik D sepanjang kelok, K, L, H, G, titik D sepanjang kelok indicate apa? Guna tenaga penuh, masalah pilihan dan kos lepas. Okay, so sekarang ni kenapa D salah? Sebab dia kata wujud kos lepas dekat F pergi H. F kan kat dalam ni. Kat dalam kan ketidakcekapan. Okay, so tak adalah masalah kos lepas. Kos lepas tu masalah dia dekat titik di sepanjang kelok. Okay, so untuk soalan pertama, jawapan dia C. Okay, kita tengok soalan kedua. Bagaimana pernyataan yang manakah betul tentang penyelesaian masalah teknik pengeluaran bagi ekonomi kapitalis? Okey, teknik pengeluaran maksudnya cara pengeluaran. So cara pengeluaran ada dua lah, intensif buruh dan intensif modal. Okey. Intensif buruh dan intensif modal. Okey. So intensif buruh ni maksudnya guna staff. Okey, hire staff. Intensif modal ni maksudnya guna mesin. Okey, misalnya nak tahu firma guna yang mana? Antara bayar gaji staff atau beli mesin, mana yang lagi murah, mana yang lagi kos rendah, firma akan pilih untuk produce tu. Okay. Lepas tu, apa dia? Lepas tu, kan firma kan. Okay, kalau teknik pengeluaran, cara pengeluaran. So, firma akan decide mana yang minimumkan kos dan meningkatkan yang memaksimumkan keuntungan. Ya, apa-apa yang meminimumkan kos dan meningkatkan keuntungan, firma akan pilih yang tu. So, either intensif buruh, hire staff atau intensif modal, beli mesin. Okay. So, kalau dekat ekonomi kapitalis kan dia kata. So, kapitalis ni ialah pasaran bebas. Okay, ataupun nama lain ni ialah laissez-faire. Okay, so dekat ekonomi laissez-faire ni, apa contoh negara dia? Korang ingat US. Okay. So, dekat US, firma bebas produce produk. Bebas produce produk. Asalkan apa? Asalkan firma dapat maksimumkan keuntungan. Okay, isi rumah pula. Dekat US, isi rumah pula bebas beli apa-apa barang dan perkhidmatan. Asalkan apa? Asalkan isi rumah dapat maksimumkan kepuasan. Okay. So, firma apa-apa, dia bebas buat apa-apa asalkan maksimumkan keuntungan. Isi rumah, dia bebas buat apa-apa asalkan memaksimumkan kepuasan. So, dekat US, korang kena ingat, firma sentiasa nak maksimumkan keuntungan dan meminimumkan kos lah. Kos kena rendah. Okay, so memaksimumkan keuntungan. Okay, so jom kita tengok nombor 2. A, dia kata subsidi mengurangkan kos pengeluaran. Yes, betul, subsidi kurangkan kos pengeluaran. Tapi subsidi ni ialah government sponsor. Okay, maksudnya government sponsor ni dia hanya ada dalam ekonomi campuran. Okay, government masuk campur. So, salah lah. Sekarang kita tengah tengok pasal kapitalis. Kapitalis, there's no government intervention. Maksudnya, kerajaan tak masuk campur dalam subsidi. Kerajaan kurang bagi intervention. Maksudnya tak bagi subsidi. Kerajaan tak kisah. So, firma bebas buat apa-apa, isi rumah bebas beli apa-apa. Okay, so subsidi ni hanya ada dekat ekonomi campuran. Subsidi bermaksud government sponsor. So, apa contoh negara yang ada ekonomi campuran? Contohnya negara kita lah, Malaysia. Okay, B. Keputusan firma mempengaruhi jumlah penghasilan output. Keputusan firma mempengaruhi jumlah penghasilan output. Yes, tapi sekarang ni kan dia tanya pasal cara pengeluaran. So, ayat ni tak relatable dengan teknik pengeluaran. Okay, soalan tanya apa cara pengeluaran. So, cara pengeluaran apa-apalah asalkan firma meminimumkan kos dan memaksimumkan keuntungan. Okay, so B tak ada kaitan. C, motif pengeluar untuk maksimumkan keuntungan. Okay, so ni betul lah. Pengeluar, dia nak memaksimumkan keuntungan. Okay, D, pendapatan pengguna menentukan corak pengagihan barang. Okay, ni dekat corak agihan barang lah. So, corak agihan barang tu ialah target market. Untuk siapa? Sekarang dia tanya teknik pengeluaran. Apa cara pengeluaran firma? Either intensif buruh atau intensif modal. So, ni firma nak tahu pilih yang mana?
apa-apa yang cost paling rendah dan untung untung maksimum. So untuk nombor 2 jawapan dia C. Alright, next. Kita tengok nombor 3. Pernyataan yang manakah betul tentang keluk permintaan? Am I too fast? Okay, sebab saya dulu pernah kena tegur dengan cikgu ekonomi saya. Saya present ekonomi time tu kat kelas. Saya cakap laju sangat. Dan saya terlalu nak cakap banyak benda. So I'm sorry kalau saya laju sangat. Korang boleh slow down dekat 0.75 ke 0.9 ke dia punya speed tu. Okay. So keluk permintaan. Macam mana keluk permintaan? Okay. So dia tanya pasal keluk permintaan kan. Perubahan harga menyebabkan berlaku pergerakan titik di atas keluk yang sama. Di atas keluk yang sama. Okay. Kalau harga berubah, keluk permintaan. Okay. Dia kata kalau harga berubah. Dia katalah harga mahal turun jadi PO. Okay. So bila harga mahal, kuantiti sikit. Bila harga murah, harga turun kat sorry terbalik. Okay. So kita buat contoh assumption. Ekonomi dia ada banyak assumption, di banyak andaian dia. Okay. So atas RM, bawah unit. Okay. So keluk permintaan kan. Okay, permintaan. So ni D. Okay. So cuba bayangkan kalau kita tengah tengok A Okay, kita tengah tengok A. So bayangkan kalau harga asal mahal, so harga asal mahal, kuantiti sikit. Tapi bila harga turun, katalah harga turun P1, okay, harga turun. Bila harga turun, kuantiti bertambah. So hukum permintaan kata, bila harga turun, permintaan akan bertambah. Sorry, bukan formula dia lebih tepat QD lah, quantity demanded, quantity diminta. QD, quantity demanded, quantity diminta meningkat. So bila harga turun, quantity diminta meningkat. Okay, tengok ni, PO kepada P1 kan, harga turun. Okay, so quantity meningkat. Quantity diminta meningkat. Maksudnya bila harga barang tu murah, kita akan beli lagi banyak. Bila harga barang tu murah, kita akan shopping more. Bila ada sale, bila ada clearance, bila ada offer, okay, kita akan shopping lagi banyak sebab lagi murah. So tu ialah hukum permintaan. Okay, so ini betul tak? Dia kata perubahan harga, okay, bila harga berubah PO ke P1, berlaku pergerakan titik di atas keluk yang sama. So betul lah, ni keluk yang sama. Okay, maksudnya keluk tu dulu kat sini asalnya. Okay, sini. And then keluk tu turun bawah jadi sini. Okay, asalnya kat sini jadi turun ke sini. So betul lah apa dia cakap. Okay, sebab ni ialah faktor harga. Faktor harga barang itu. So A betul. Okay, tengok kenapa B salah. Keluk menunjukkan hubungan positif antara harga dan kuantiti. Okay, so hukum permintaan kata harga bila mahal, tak ada orang nak beli. Okay, bila mahal tak ada orang nak beli. RM naik, kuantiti demanded turun. So ni hubungan negatif. Ataupun kita panggil hubungan songsang. Inversely related. So bila harga mahal, kuantiti yang diminta sikit. Bila barang tu mahal, tak ada orang nak shopping barang tu. So bukan hubungannya positif. Sepatutnya hubungannya negatif ataupun dipanggil juga sebagai hubungan songsang. Okay. Kalau so B salah. Kalau dia kata positif ni sepatutnya penawaran lah. Sebab kalau penawaran, okay, penawaran baru positif. B salah. Okay, C tengok kenapa salah. Perubahan kuantiti diminta menyebabkan peralihan keluk ke kanan. Okay, this one kita kena faham one thing. Okay, tadi jawapan dia A kan untuk nombor 3. So kita nak tengok kenapa C salah. Okay, C ni kenapa salah? Sebab perubahan kuantiti diminta menyebabkan peralihan keluk kanan. Okay, kuantiti diminta maksudnya faktor harga. Faktor harga tu maksudnya apa? Maksudnya dia bergerak dalam keluk yang sama. RM unit. Okay, bergerak dalam keluk yang sama. So ni kita panggil keluk kuantiti diminta. Okay, situasi dia macam tadi lah. D. Okay, harga katalah harga asal, so kuantiti asal. Okay, tapi katalah harga turun P1. PO turun jadi P1. So kuantiti bertambah kepada Q1. Okay, so konsep dia bila harga turun, okay, PO pergi P1, kuantiti demanded bertambah. Kuantiti diminta bertambah. So ni bila barang tu murah, lagi ramai orang nak beli barang tu.
Okay, so ni kita panggil keluk kuantiti diminta. Keluk kuantiti diminta ni, apa determinan dia ialah faktor harga. Okay. So, apa yang dicakap ni betul ke tak? Peralihan keluk ke kanan. Salah lah. Keluk tak beralih ke kanan, tapi keluk bergerak ke bawah. Okay. Jadi, beza dia. Kalau keluk kuantiti diminta, kita panggil bergerak. Kan, asalnya PO dengan QO. Titik kat sini. Okay, asalnya kat atas ni. PO dengan QO. Tiba-tiba harga turun jadi P1. So, bila harga turun, kuantiti diminta bertambah. Bila kuantiti diminta bertambah, titik baru kita dapat dekat sini. So, apa jadi? Keluk bergerak ke bawah. Okay, keluk bergerak ke bawah. So, bukan peralihan keluk ke kanan. Ni salah. Ni untuk yang faktor bukan harga. Ni faktor bukan harga. Okay. So, apa yang dicakap ni salah lah, terbalik. Okay. Kalau dia kata peralihan keluk ke kanan tu macam ni. Peralihan keluk ke kanan. Okay, ni demand. D0, D0. D1, peralihan keluk ke kanan. Keluk beralih ke kanan. Why keluk beralih ke kanan? Okay, kenapa? Harga akan sama tau. Harga sama. Price constant. Okay, harga sama. So, atas ni kan, macam ni. Okay, maksudnya harga constant. Atas tu indicate constant. Maksudnya harga kekal. Okay, so harga kekal. So, harga kekal kat sini, okay, DO pada D1. QO kepada Q1. So, ni baru betul beralih ke kanan. So, ni kita panggil keluk keluk permintaan. Okay, so ni ialah keluk permintaan. Yang belah kiri ni, yang saya baru lukis ni ialah keluk permintaan. Keluk permintaan ni, dia ialah faktor bukan harga. Okay, tengok kenapa faktor bukan harga? Sebab harga dia sama. Tengok harga sama. Harga dekat permintaan dulu pun harga sama, permintaan sekarang pun harga sama. So, dia faktor bukan harga. So, apa yang C ni cakap, E tadi jawapan yang betul, B salah, C salah. Sebab C ni dia terbalik. Kalau kuantiti diminta yang belah kanan. Okay, belah kanan ni keluk kuantiti diminta. Dia bukan peralihan keluk, dia bergerak. Okay, beza dia ada dalam notes yang saya selalu sediakan dekat student. Tapi ringkasnya macam ni lah. Okay. So, C perubahan kuantiti diminta, peralihan keluk kanan. Salah lah. Patutnya kalau kuantiti diminta, saya lukis sebelah kanan ni, dia bergerak. Kita panggil dia keluk bergerak ke atas atau ke bawah. Tapi kalau dia kata peralihan keluk, okay, beralih ke kanan, beralih ke kiri. Yang tu kalau faktor bukan harga. Faktor bukan harga. So, ni ialah keluk permintaan. So, C salah. Sebab dia kata keluk kuantiti diminta. Padahal, kalau beralih tu dalam keluk permintaan. Bukan kuantiti diminta, tapi keluk permintaan. Okay, ada beza dia. Kalau kanan ni keluk kuantiti diminta. Okay, dia faktor harga. Kalau belah kiri ni keluk permintaan. Dia faktor bukan harga. Okay, so belah kanan kuantiti diminta, kita panggil dia bergerak ke atas atau ke bawah. Bergerak ke atas atau ke bawah. Tapi belah kiri ni ialah keluk permintaan. Okay, kita panggil dia beralih ke kanan atau ke kiri. So, tengok D. Keluk permintaan mencurang ke bawah dari kanan ke kiri. Okay, this one. Okay, dalam exam, kadang memang kena lukis. Okay, kadang memang kena lukis dalam exam. A betul tadi, B salah, C salah. Okay, kenapa D salah? Keluk permintaan mencurang ke bawah. So, korang try lukis RM unit. Mencerun ke bawah. Maksudnya kena start pada atas. Atas tu dari mana? Dari kanan. So, atas kanan. Dia kan ke bawah kan. So, bila ke bawah maksudnya benda tu nak turun ke bawah lah. So, kita kena start pada atas. Atas tu kanan ke kiri? Dari kanan. So, dari kanan. Okay, dari kanan. Turun bawah. Pergi bahagian kiri. So, ni apa? Ni ialah keluk penawaran. Okay, soalan minta pasal permintaan. Sebab itulah salah. So, nombor 4 menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. Okay. Ni keluk permintaan. Ni ialah faktor harga. Okay, kita panggil dia keluk kuantiti diminta. Keluk kuantiti diminta. Sebab faktor harga. Kalau harga barang tu mahal, kuantiti diminta turun. Okay, tengok bila harga mahal. P1 harga mahal kan. Kuantiti diminta sikit je. Okay.
Tapi tengok P2. P2 harga turun kan, harga murah. Macam nak tahu, makin bawah makin murah lah. So P2 harga murah, kuantiti dia banyak. So tu ikut hukum permintaan kata harga mahal, kuantiti diminta turun. Okay. Pernyataan manakah betul berkaitan darjah tersebut? Okay. A dikata perubahan harga PO ke P1. PO ke P1. Okay, cuba tengok apa dia cakap. A dia kata perubahan harga PO ke P1. PO naik ke P1, alright. So PO asalnya kuantiti dia kat sini. P1 kuantiti kat sini. Okay, so kuantiti berkurang lah. Sebab harga naik, harga makin mahal, makin sikit lah orang shopping. Alright, so perubahan harga berhubung secara positif. Secara positif, salah. Hukum permintaan dia secara negatif. Secara negatif, secara songsang. Kenapa? Sebab bila harga naik, kuantiti demanded turun. So, hubungan ni negatif lah. Harga mahal, tak ada orang nak beli. Okay, kalau hubungan, so nama dia hubungan negatif. Okay, salah. Kalau positif ni, A dekat penawaran. Okay, B, perubahan titik M pergi L. Okay, tengok graf perubahan titik M pergi L. Okay, tengok bila M pergi L, apa jadi? Bila M pergi L, penguncupan permintaan. Okay, M pergi L. M pergi L. So, kuantiti diminta beralih ke kiri. Tak boleh. Kuantiti berkurang. QO kepada Q1, kuantiti berkurang. M pergi L kan? M pergi L. Okay, so bila M pergi L, kuantiti berkurang. So, bila kuantiti berkurang, maksudnya penguncupan permintaan. So, permintaan turun. So, betul lah. Okay. So, tengok C pula. Pergerakan titik M ke N disebabkan peningkatan pendapatan. Okey. So kat sini peningkatan pendapatan ni ialah faktor bukan harga. Okey, bukan harga. So awal-awal lagi saya dah cakap keluk ni tengok je dah tahu sebab dia ada satu je garis ni. Okey, kalau korang tengok keluk yang ada satu je garis yang keluk dia. Okey. So dia faktor harga. So faktor harga diikut hukum permintaan. Okay, D kenapa salah? Pergerakan ialah perubahan permintaan QO ke Q1. QO ke Q2. Perubahan permintaan. Okay, so bukan panggil perubahan permintaan. Ni kita panggil perubahan dalam kuantiti diminta. Permintaan tu kalau dekat keluk lagi satu tu. Yang beralih ke kanan, beralih ke kiri. Okay, so term dia salah. Okay, next. Kita tengok soalan yang ni 4, ni 5. Okey. So soalan kelima. Harga barang pengganti menurun. Okey, kita nak tengok yang mana. Kita kena tengok satu-satu kalau macam ni. Okey, harga barang pengganti turun. Apa maksud barang pengganti? Barang pengganti tu ialah barang yang boleh ganti fungsi barang lain. Apa barang yang boleh ganti fungsi barang lain? Contoh ikan dengan ayam. Both lauk kan, both akan kenyang. So ikan boleh ganti fungsi ayam. Okay. So dia kata harga barang pengganti menurun. Maksudnya kalau ikan murah, harga ikan murah. Okay, bila ikan murah, apa jadi dekat permintaan ayam? Mestilah sikit. Okay, bila ikan murah, orang akan beli ikan. So tak ada orang nak beli ayam. So permintaan untuk ayam pun menurun. Bila harga ikan murah, harga ikan turun. So ikan jadi murah, orang nak beli ikan. So permintaan untuk ayam akan sikit. Tapi ni kalau menunjuk Okay, tapi ni kalau menunjukkan beralih ke kanan. So bila beralih ke kanan, permintaan bertambah. Sedangkan kita tahu dah dalam barang pengganti, bila harga turun, permintaan pun turun. Dia hubungan positif. Hubungan dia langsung. Okay. So salah. Okay, tengok nombor 5. B. Jangkaan harga akan naik pada masa depan. Harga akan naik. Maksudnya nanti harga naik kan. So nanti mahal. So kita yang opposite dia sekarang. So sekarang murah. Kalau nanti mahal, sekarang murah. So bila sekarang murah, permintaan bertambah. Okay, kita tengok keluk ni sebagai sekarang. Okay, ni ialah keluk sekarang. Currently macam ni. So soalan kata akan naik. So nanti mahal. Akan, so nantilah. Nanti naik. So nanti mahal. So kalau nanti mahal, tengok opposite dia apa? Sekarang. Sekarang murah. So bila murah, permintaan bertambah. Betul tak? Betul lah. Kalau sekarang murah, permintaan bertambah.
Maksudnya apa? Orang tahu, oh nanti barang yang ni akan naik harga. Nanti harga dia akan jadi mahal. Okay, sekarang memang harga dia sama tapi nanti harga dia akan naik. So, bila nanti harga dia naik, then baik beli sekarang. Rugilah kalau tunggu beli nanti. Okay, kita tahu harga barang ni nanti akan mahal. Okay, so kalau kita tahu nanti akan mahal, kita beli sekarang. So, permintaan sekarang beralih ke kanan, permintaan sekarang bertambah. Okay, B betul. Tengok kenapa C salah pula. Okay, tengok C kenapa salah. Kenapa C salah? Penurunan kadar cukai pendapatan individu. Okay, so kalau cukai turun, okay, bila cukai turun, pendapatan boleh guna meningkat. Okay, bila sebab cukai tu kan ialah beban. Cukai tu yang kita kena bayar. Okay, cukai tu ialah kos pada hidup kita. Okay, so bila cukai turun, maksudnya kita kena bayar sikit je. Beban kita berkurang. Bila beban kita berkurang, pendapatan boleh guna. Okay, Y boleh guna. Y ni ialah pendapatan. Okay, so pendapatan boleh guna akan bertambah. Bila pendapatan boleh guna bertambah, kita akan shopping. Kita akan shopping mall. So, kalau kita shopping mall, permintaan terhadap barang perkhidmatan akan naik. Tapi keluk ni menunjukkan beralih ke kiri. So, permintaan turun. So, salah. Okay, D. Citarasa pengguna meningkat. Kalau citarasa pengguna meningkat, yang ni dipengaruhi oleh pengiklanan dan pemasaran. Okay. Contoh, kalau banyak iklan pasal, katalah banyak iklan pasal tudung bawal. Okay. So, taste orang dekat tudung bawal akan meningkat. Bila taste orang kat tudung bawal akan meningkat, orang akan ramai nak beli tudung bawal. So, permintaan terhadap tudung bawal pun akan meningkat. Okay, tapi keluk menunjukkan sebaliknya. Keluk menunjukkan beralih ke kiri. So, salah lah. Sepatutnya, kalau citarasa meningkat, okay, citarasa meningkat, maksudnya orang lagi nak beli barang tu. Orang terkejar-kejar barang tu. Kenapa? Sebab taste orang dekat barang tu tiba-tiba naik. Okay, contoh, macam mana nak tahu citarasa ni naik? Citarasa ni bergantung dekat pengiklanan dan pemasaran. So, kalau tengok banyak marketing, banyak iklan kat YouTube pasal benda tu, mungkin kita akan tertarik untuk beli benda tu. So, dalam ekonomi kita panggil citarasa meningkat. So, bila citarasa meningkat, permintaan kita dekat barang tu meningkat lah. Kita akan rasa nak beli. Tapi, keluk belah kiri ni cakap, keluk permintaan beralih ke kiri. So, salah. Okay, so D salah. Next, nombor 6. Pernyataan yang manakah menerangkan konsep penawaran. Okay. So, penawaran ni, konsep dia, bila harga mahal, penawaran lagi banyak. Maksudnya, bila barang tu mahal, firma akan lagi banyakkan stok. Why? Sebab firma nak maksimumkan keuntungan. Itu sifat firma. Sifat semula jadi, firma nak maksimumkan keuntungan. So, hukum penawaran kata, bila harga mahal, penawaran jadi banyak. Okay. So, tengok A, bentuk keluk penawaran mencerun ke atas dari kanan ke kiri. Okay, kalau macam ni, kita memang kena lukis lah. Okay, dia kata bentuk keluk penawaran. Okay, lukis RM, unit. Kosong kat sini. Bentuk keluk penawaran mencerun ke atas. So, ke atas kan? So, ke atas, so kita set pada bawah lah. Kita nak tahu dari bawah. Sebab dia ke atas. Maksudnya benda tu ke atas macam tu. Okay, so start pada bawah. So, nak tahu bawah kanan ke kiri? Bawah kanan. So, bawah kanan. Okay, so bahagian bawah start daripada kanan. Dari kanan. So, dari kanan start pada bawah. Dan dia naik atas. Naik tu kena ke belah kiri. So, ni demand. So, salah lah. Ni ialah keluk permintaan. Okay, B. Keluk penawaran individu lebih landai daripada keluk penawaran pasaran. Salah. Patutnya lebih curam. Sebab individu tu seorang je kan. Pasaran kan ramai. So, bila ramai baru makin landai. Kalau individu, curam. Sebab dia seorang dia je. Okay. C. Hubungan antara harga dan kuantiti barang ditawarkan adalah positif. So, hubungan dia positif lah. Bila harga mahal, penawaran banyak. Okay, bila barang tu mahal, penawaran barang tu banyak. Kenapa? Sebab firma nak maksimumkan untung.
So, bila harga barang tu mahal, firma akan banyakkan stok barang tu supaya orang akan beli pada harga yang lebih mahal, so firma dapat untung yang lebih banyak. So, hubungan positif. Okay, betul lah bila harga tinggi, penawaran tinggi. So, hubungan positif. Okay, no. D pula, peningkatan harga barang itu menyebabkan berlaku pertambahan penawaran. Patutnya bukan pertambahan penawaran, kita panggil dia pertambahan kuantiti ditawar. Okay. So, nombor 7, keluk penawaran suatu barang. Okay, kalau korang fed up, kenapa banyak sangat keluk? Korang kena faham, dalam economics memang tu sifatnya. Okay, macam dalam account kan. Account, kenapa kena buat ledger? Sorry. Kenapa kena buat ledger dalam account? Kenapa ada ni debit credit? Kenapa asset macam tu? So, sama juga macam economics. Okay. So, economics kenapa banyak keluk? Sebab it is what it is. Dulu time saya trial paper Selangor 2022, saya rasa banyak gila keluk. Macam belas. Maybe 12, 13 keluk macam tu. So, nak cakapnya kalau korang ambil ekonomi, memang korang kena biasakan dengan keluk. Okay, it's okay, dia tak susah pun sebenarnya. Okay, dia okay, dia senang. Okay, so macam mana nak baca keluk ni, korang kena faham lah. Okay, so ni dia cakap pasal keluk penawaran. Okay, keluk penawaran. Tengok bila PO kepada P1, harga naik. Bila harga naik, kuantiti pun naik. Sebab penawaran, harga naik, kuantiti ditawar akan meningkat. Bila barang tu mahal, makin banyaklah firm nak sediakan stok barang tu. Sebab firma nak maksimumkan untung. Okay. So, pernyataan manakah yang betul? A, menunjukkan pengembangan penawaran. B, kesan peningkatan teknologi. Okay, teknologi ni adalah faktor bukan harga. So, faktor bukan harga tu macam mana? Faktor bukan harga tu keluk penawaran yang ada dua. Maksudnya dia macam ni. DSO, DS1. Keluk beralih ke kanan disebabkan peningkatan teknologi. Keluk beralih ke kanan. Okey, itu baru betul. So, ni untuk jawapan B. Tapi, untuk dalam situasi ni, salah lah. Sebab teknologi ni di-apply dalam keluk penawaran yang lagi satu ni, yang SO, S1. Keluk beralih ke kanan dari SO ke S1. Disebabkan peningkatan teknologi. Okey. So, C, berlaku pertambahan penawaran. Ni untuk keluk ni juga. Ni kita panggil pertambahan penawaran lah. Kalau SO pergi S1, disebabkan teknologi bertambah, keluk beralih ke kanan. So, pertambahan penawaran. Okay, so ni keluk faktor bukan harga juga. D, peruntukan subsidi meningkat. Okay, so subsidi ni ialah dalam dasar kerajaan. So, dalam dasar kerajaan ialah penentu kepada penawaran tu. So, kalau subsidi naik, okay, penawaran akan naik. Tapi itu ialah untuk keluk macam ni, SO1. Sekarang kan kita tengah tengok keluk yang ada satu garis je. So, ni dia ikut faktor harga. Harga je determinant dia. Harga je yang akan tentukan penawaran banyak ke sikit. So, bila harga naik, penawaran banyak. Okay, so the only penentu, okay, determinant untuk keluk ni ialah faktor harga. Bila mahal, penawaran banyak. Okay, tapi kalau cakap pasal teknologi lah, cakap pasal subsidi lah, so tu semua keluk yang belah kanan ni. Okay, so harap korang tak confuse lah. So, saya selalu ulang benda yang sama. So, jawapan dia A. So, saya selalu ulang dalam kelas apa beza kuantiti beza keluk kuantiti diminta dan permintaan. Okay. So, kalau korang tengok video banyak kali, korang try hadam betul-betul. Okay, korang kena faham cara baca dia. InsyaAllah you will do it. You macam senang je bagi you. Okay, trust me. So, nombor 8, penentu penawaran. Okay, so kalau dia kata macam ni, kerajaan bagi subsidi. Okay, so bila kerajaan bagi subsidi, okay, subsidi ni maksudnya government sponsor. Okay, kalau government sponsor, maksudnya apa? Penawaran makin banyak lah. Okay, bila kerajaan bagi subsidi, maksudnya government sponsor makin banyak. Bila government sponsor makin banyak, maksudnya cost of production, kos pengeluaran makin rendah. So, bila kos pengeluaran makin rendah, firma akan
tawarkan banyak produk, penawaran meningkat. So, cari keluk yang menunjukkan penawaran meningkat. Okay, kenapa A salah? Kenapa A salah? Sebab A ni faktor harga. Ni ialah keluk faktor harga. Sekarang ni cakap pasal subsidi kan. Subsidi ialah dasar kerajaan. So, dasar kerajaan ialah faktor bukan harga. Maksudnya harga bukannya murah pun, harga bukannya mahal pun. Tapi disebabkan kerajaan bagi subsidi, okay, dia bukan faktor harga. Dia bukan disebabkan harga naik ke harga turun. Tapi penawaran tu affected disebabkan kerajaan bagi subsidi. So, bila kerajaan bagi subsidi, maksudnya government sponsor meningkat. So, kos pengeluaran firma menurun, penawaran bertambah. So, 8A confirm salah. Kenapa? Sebab dia faktor harga. Okay, so jom tengok 8B betul ke salah. 8B pun salah sebab apa 8B pun salah korang? Sebab 8B pun faktor harga. Tengok dia cakap bila harga PO kepada P1 kan. So, turunlah. Bila harga turun, kuantiti berkurang. Yes, betul apa dia cakap. Cuma ni faktor harga. Sekarang ni kita cakap pasal subsidi. Subsidi ialah dasar kerajaan. So, subsidi ni ialah faktor bukan harga. Faktor bukan harga. Okay? So, A dengan B tadi salah sebab dia faktor harga. Okay, cuba tengok C. C penawaran bertambah. So, betul. Okay, so D kenapa salah? Sebab penawaran berkurang. Kan tadi kita dah tengok. Okay, kenapa D salah? Sebab penawaran berkurang. Cerita dia kerajaan bagi subsidi. Bila kerajaan bagi subsidi, maksudnya kerajaan sponsor makin banyak. Bila kerajaan makin banyak sponsor, maksudnya cost of production, kos pengeluaran menurun. Bila kos pengeluaran menurun, apa jadi kat penawaran? Penawaran banyak sebab firma tu punya kos rendah kan. Okay, firma tu rasa kos dia minimum je. Kos dia murah je nak hasilkan tu. So, firma pun hasilkan lagi banyak produk. Sebab kos murah, sebab firma kan nak maksimumkan untung. So, bila kos pengeluaran rendah, firma akan tawarkan lagi banyak. Okay, so D salah sebab penawaran berkurang. Sepatutnya penawaran bertambah. Okay, so jawapannya C. Next, nombor 9 berkaitan dengan keseimbangan pasaran. Okay, so bila keseimbangan pasaran, adanya permintaan, adanya penawaran. Okay, jom kita tengok. Okay, jom kita tengok apa yang dia cakap. Pernyataan manakah yang betul? Okay, so A, harga menurun daripada 12 ke 10. Okay, this one kita tengok satu-satu lah. Harga turun daripada 12 ke 10. 12 turun jadi 10. Menyebabkan penawaran meningkat. Okay, 12 pergi 10. Okay, dekat 12, permintaan ialah 4. Dekat 10, permintaan dan penawaran ialah 8. Tapi dia kata penawaran meningkat. So, salah lah. Penawaran tak meningkat sebanyak 8 unit. Patutnya penawaran meningkat 4 je. 4 pergi 8. Okay, so bila 12, harga jadi murah kepada 10, bertambah 4 je. Okay, salah. B, pengembangan permintaan daripada 4 unit ke 8 unit berlaku akibat peningkatan pendapatan. Okay, so salah. Peningkatan pendapatan ni ialah faktor bukan harga. Okay, so faktor bukan harga ni ada banyaklah jangkaan harga masa depan, dasar kerajaan, bagi subsidi ke, bagi cukai, cita rasa. Kalau cakap pasal permintaan, okay, cita rasa, and then ada pendapatan. Okay, so faktor bukan harga. Sekarang ni kita cerita terang-terang kita nampak harga kat sini berubah-ubah. Kadang 9, kadang 10, kadang 12. So, harga berubah. Bila harga berubah, maksudnya dia faktor harga lah. Faktor harga. Tapi kat sini cakap pasal peningkatan pendapatan, so faktor bukan harga. Kalau faktor bukan harga, keluk dia kena macam ni. Keluk dia kena, contohlah SO, S1. So, beralih ke kanan. Harga dia sama. Okay, harga dia sama je. Kat SO sama, kat S1 pun sama harga. Okay, so tu baru faktor bukan harga.
A salah, B salah. Okay, tengok C. Tiada lebihan permintaan dan penawaran pada tingkah harga RM10. So, kalau dikata tak ada lebihan permintaan dan penawaran, maksudnya tu ialah titik keseimbangan lah. Okay, titik keseimbangan, tak ada berlaku lebihan penawaran, tak ada berlaku lebihan permintaan. Why? Sebab permintaan sama dengan penawaran. So, tengok titik E dekat sini. Berapa harga titik E? RM10. So, betul lah pada tingkat harga RM10 berlaku ni keseimbangan pasaran. So, keseimbangan pasaran tu apa? Permintaan sama dengan penawaran. Okay, so C betul. Kita tengok kenapa disalah. Lebihan permintaan sebanyak 10 unit berlaku pada harga 9. So, pada harga RM9, tengok pada harga RM9. Okay. Pada harga RM9, penawaran sini, permintaan sini. Okay. Lebihan permintaan sebanyak 10 unit berlaku pada harga RM9. Okay, bawah ni ialah lebihan permintaan. Okay, kalau atas ialah lebihan penawaran. Okay, so bawah ialah lebihan permintaan. Kita macam nak tahu berapa unit. Tengok, yang kena dekat dia ialah 10 kan. Yang kena dekat dia ialah 4 kan. So, demand ialah 10, penawaran ada 4 je. 10 tolak 4. Maksudnya lebihan permintaan dia ialah 6. Bukan, dia kata 10 unit. So, patutnya 6 unit. Alright, so jawapannya C. Okay, last untuk part 1. Penataan manakah betul tentang keanjalan harga permintaan tak anjal. Okay. So, konsep dia ada dua lah. Anjal dan tak anjal. Ni kita cakap pasal permintaan sebab soalan tanya permintaan kan. Anjal dengan tak anjal. Anjal, dia punya elasticity. E tu ialah elasticity. Maksudnya keanjalan dalam bahasa English. Okay, E lebih daripada 1. Ni E kurang daripada 1. Okay. Anjal sangat responsif. Okay. Tak anjal kurang responsif. Kurang responsif. Okay. Anjal apa contoh barang? Contohnya barang mewah. Apa contoh barang mewah? Emas. Tak anjal barang pertanian. Apa contoh barang pertanian? Beras. Okay. Anjal keluk dia landai. Tak anjal keluk dia curam. Anjal, apa lagi nak cakap? Peratus perubahan kuantiti diminta lagi besar daripada peratus perubahan harga. This one, peratus perubahan harga yang lagi besar daripada peratus perubahan kuantiti. Okay. So, ni korang boleh screenshot jugalah. Tick as notes lah. Okay. So, dia tanya pasal tak anjal. Tak anjal. So, fokus kat sini. Okay, so tak anjal. E, pengguna sangat responsif. Yang sangat responsif tu anjal. Okay, sangat responsif sini anjal. Dia tanya pasal tak anjal. So, E salah. B, contoh barang ialah barang keperluan. Yes, barang pertanian ialah barang keperluan. Barang pertanian atau barang keperluan. So, B betul. C, nilai lebih daripada 1. So, kalau nilai lebih daripada 1, anjal. Kecuali landai. Landai kat sini, perkataan landai untuk anjal. Okay. So, habis untuk part 1 trial Perak 2025. Kita sambung part 2. Thank you for watching. Bye.